Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ba'du fa inna ashrafal hadis kitabullah Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم إنك خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه اللهم لا تجعل نعمتك علينا مثار غضبك ونقمتك علينا ربنا إنك على كل شيء قدير رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin sekalian, muslimin muslimah yang disayangi Allah. Hari ini hari Jumaat 15 Syaban. Kalau umur kita panjang, maka kira-kira 2 minggu lagi kita akan menyambut Ramadan. Dan minggu lepas sama sebut bulan Ramadan tak usah kata bulan puasa. Kita kata bulan Ramadan. Ingat tak minggu lepas? Seperti kata sekali lagi, bukan bulan puasa, tapi bulan Ramadan. Kerana bila kita kata bulan puasa, kita pun puasa, maka kita berasa sesak masalah kita. Kerana bulannya bulan puasa, aku dah puasa dah, sesak masalah. Sedangkan bulan puasa ni adalah kemuncak daripada segala-gala ubudiyah, kehambaan manusia kepada Allah. Allah buat manusia, tak kira manusia tu manusia Melayu ke Cina ke India ke putih Eropah ke, asalkan dia manusia tidak lembu kubah. Tujuan besar Allah Ta'ala buat manusia ialah liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak buat pun jin baik, manusia baik, kecuali hanya untuk berabdi kepada aku. Bukan untuk beribadat. Beribadat lain, berabdi lain, mengikut fahaman kita. Kita di Kelantan ni, khasnya di Malaysia ni, kalau sebut kata ibadat, hanya sembahyang puasa, nikah kahwin, tengok anak bulan. Itu ibadat di kalangan kita yang telah diajar oleh orang Eropah yang menjajah negeri-negeri Islam. Inggeris ajar agama lain, politik lain. Perancis di Timur Tengah juga ajar pada rakyat dia beratus tahun agama lain, politik lain. Agama hanya sembahyang puasa. Masalah politik, masalah ekonomi, masalah tadbir negeri, masalah sosial, masalah dalam negeri, luar negeri, ini bukan urusan agama. Ini urusan politik. Dia politik tidak termasuk dalam Islam, kata orang putih. Kita kena jajah hari itu telan bulat-bulat. Tapi sekarang ni mulai sedar balik, kerana walau bagaimana usaha mereka nak tutup Islam ni, kalau sampai masanya Islam akan menunjul. Jadi sekarang ni kita sebut bahawa bulan Ramadan bukan bulan puasa. Kerana Ramadan ni kemuncak daripada segala-gala ubudiyah. Puasa pun situlah, melawat orang sakit pun situlah, dalam Ramadan lah, ziarah kubur pun situlah, gapo lagi mengajar orang, mengaji dengan orang, segala-gala jenis perkara yang membaikkan diri kita, semua sekali kita tumpu sepenuh pada bulan Ramadan. Jangan pula habis Ramadan berhenti, jangan. Kita buat, kita kerja bulan Ramadan ni dengan tujuan nak teruskan di bulan Syawal. Di bulan Syawal kita buat sebagaimana kita latih dalam bulan Ramadan, sebagaimana anak-anak kita yang berlatih askar ke, berlatih polis ke, 3 bulan, 6 bulan tempat dia, balik ke rumah, balik ke camp dia di rumah ni, dia buat sebagaimana dia latih 3-4 bulan dulu. Begitu bulan Ramadan ni bulan benar-benar kita latih diri. Satu yang sebut hari, yang keduanya ialah ada orang kata saya tak mau capur orang, kerana saya orang sufi, orang tasawuf.
Ini pun seleweng juga. Tidak ada orang tasawuf yang paling benar-benar tasawuf di muka dunia ni lain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tasawuf ambil daripada perkataan wa yuzakkihim walladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Yatlu pertama, yuzakki kedua, yu'allimul kitab tiga. Empat wal hikmah. Tugas Nabi Muhammad ialah empat perkara. Pertama, yatlu alaihim ayati. Yang keduanya Nabi Muhammad baca kitab Allah pada manusia, Quran. Daripada awal Quran sampai ke akhir Quran, tugas Nabi Muhammad baca pada orang yang ada zaman dia, dan orang hafal. Yang keduanya wa yuzakkihim. Nabi Muhammad juga bertugas membersihkan jiwa manusia. Bersih jiwa manusia tu kita panggil tasawuf. Tasawuf perkataan yang digunakan oleh alim ulama kita dalam kurung yang ketiga, ya kurung ketiga begitu. Asal Islamnya ialah wa yuzakkihim. Tugas Islam ni membersihkan hati perut orang. Kerana hati perut kita ni, tubuh kita ni, dalam tubuh kita ada roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, ada roh. Roh ni barang tak nampak tengok. Nak bersih lagu mana barang tak nampak tengok. Kalau kita bersih kain, kita guna air, kita guna sabun. Kalau bersih jalan raya, kita guna alat-alat pembersih. Jiwa manusia ni pula Allah Ta'ala buat masa di muka dua. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam tubuh manusia ni Allah Ta'ala bubuh roh. Dalam tubuh orang Melayu, tubuh orang Cina, tubuh orang putih, tubuh orang Afrika, orang Amerika, semua ada roh. Roh ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham pada dia jadi jahat. Kita akan jadi jahat kerana kita tahu roh jahat. Wa taqwaha, dan kita menjadi orang baik, orang muttaqin kalau kita tahu ruh yang muttaqin. Bagaimana nak buat jahat, nak bersih kalau tidak tahu Nabi Muhammad SAW? Kalau kita rekod sendiri, tak payah Nabi, tak payah tak nak kira Nabi jaman-jaman lagi. Jadi mau tak mau orang yang mengata bahawa kawan tak mau capur hal orang lain, hal politik ke, hal makah ke, hal menguli, tak si capur kerana kawan orang sufi, orang ini memburukkan nama sufi dan memburukkan apa namanya ta'arif tazkiyatun nafsi. Jadi mau tak mau para haji semua dalam bulan Ramadan ni insya-Allah baca Quran pun situlah kita panggil tadarus. Orang Kelantan panggil ceduru. Dalam Ramadan ni kita ceduru. Dia start daripada sekarang lagi, ibu bapa kalau boleh lepas subuh tu panggil anak baca Quran depan dia. Hak mana betul kita beri semangat lagi, hak mana salah kita betulkan. Sebab itulah belum pada kahwin ni, baik hak lelaki baik hak puan, baik apa nama teruna, dua-dua teruna ni belajar dulu Quran baru kahwin. Jangan jadi kahwin dengan tak reti baca Quran, akhirnya boleh anak pun tak pandai. Zero, kahwin zero, beranak pun beranak zero juga. Ini benda-benda begini perlu kita peringat. Hak lepas dah tu kira lepas dah lah, minta doa pada Allah Ta'ala, minta Tuhan ampun dosa. Tapi hak akan datang ni start daripada sekarang, kita mesti tazkiyatun nafsi, iaitu jauh diri daripada benda-benda mungkar. Kita ada benda mungkar, kita ada benda ma'ruf. Amru ma'ruf, nahyu mungkar. Ma'ruf kita suruh. Benda apa ma'ruf? Ma'ruf ni maknanya benda orang tahu berlaku. Ma'ruf arafa ya'rafu, arif ma'ruf. Ma'ruf benda orang tahu berlaku. Kalau Nabi tak tolong rakyat pun orang tahu benda ni benda molek. Seperti taat ibu bapa, buat baik pada jiran, tolong orang susah, melawat orang sakit, apa lagi, beri butang pada orang yang nak butang. Ni benda-benda gini, benda yang kalau Nabi tak beritahu pun kita tahu benda ni molek. Tambah lagi pula agama mari ajar benda ni wajib, misalnya buat baik pada jiran ni wajib, buat taat ibu bapa ni wajib, maka tambah lagi ma'ruf tu makin dikenal lagi. Begitu juga mungkar. Mungkar mana benda yang orang tak boleh terima berlaku. Orang tak boleh terima mungkar kita, dan kita tak boleh terima mungkar orang. Kenapa benda ni mungkar? Benda yang tak dapat diterima.
Pokoknya kata mencuri, menyamung, ambil barang orang, apa butan duit orang tak bayar balik. Ni barang ni kalau dia buat, kalau kita buat ke orang berasa tak apa. Tapi kalau orang buat ala kita, ambil butan duit kita tak bayar, kata supah lah. Supah kenapa? Kerana kita tahu barang ni barang tak balik. Jadi mungkar maknanya benar ya kawan Nabi tak tolong rakyat pun kita tahu barang benda tak baik, maka usaha juga supaya benda muka jangan ada pada kita, seperti juga muka pada orang lain jangan berada. Jadi benda-benda gini para hadis semua, itulah mukadimah disebut hari ini. Jadi hari ini para hadis semua mau ambil satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ambil hari ni ya, ayat surah Baqarah 196. Ayat ni terlibat dengan masalah kiamat. Dalam demokrasi tak sebut kiamat. Jangan tahu mana kiamat benda akan datang. Demokrasi ni orang buat. Mana orang nak tahu benda akan datang? Benda nak hujan siapa dia petani, nak mati siapa dia petani, mana orang tahu? Jadi hak petani pun orang tak tahu, seakan hak kiamat nah. Kalau Allah Taala tak tolong sebut dalam Quran, mana orang nak tahu? Jadi hari ni mau ambil ayat surah Baqarah 166. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Dalam Quran banyak ayat mula dengan idh, alif dha, idh. Ayat ini sebut idh. Idh maknanya uzkur. Dia panggil sarah. Sarah sebut uzkur. Uzkur ka, alim ka. Uzkur makna sebut oleh Muhammad. Mana satu daripada tugas agama ni ialah kena sebut benda-benda begini. Orang yang tak sebut benda begini, baik mak bapak tak sebut pada anak, cikgu tak sebut pada murid, kerajaan tak sebut pada rakyat, dia berdosa. Kerana barang ni perintah daripada Allah supaya disebut. Sama ada nak sebut dia masa kuliah ke, masa tengah-tengah buah ke, masa tengah-tengah berjalan ke, kena sebut. Sebut apa dia? Tabarra alladhina tabi'u minal ladhina taba'u. Muhammad, satu hari nanti benda ni bila nak berlaku Allah alam, tapi benda ni akan berlaku, tetap berlaku, kerana kuasa Allah ni tak ada orang yang boleh halang. Iaitu berlepas diri segala orang yang diikuti daripada orang yang mengikut. Atas dunia ni ada pemimpin, ada orang kena pimpin. Sama ada ibu bapa di rumah, ibu ni pemimpin bagi anak-anak. Guru, cikgu ke ustaz, pemimpin banding dengan murid. Kerajaan, pemimpin banding dengan rakyat. Tak ada masa atas dunia ni pemimpin pun tak, pengikut pun tak ada. Ada saja orang yang ikut kita kerana kita minta dia ikut kita, sama ada ikut dalam bahagian perniagaan ke, ikut dalam bahagian sosial ke, ikut bahagian politik ke, ikut bahagian parti ke, apa di mana saja atas dunia ni ada pengikut dan ada pemimpin. Kita berasa bangga kita menjadi pemimpin, orang turut kita. Kita berasa bangga ibu bapa kerana anak-anak turut dia. Cikgu-cikgu berasa bangga kalau anak murid turut dia.
kerajaan bangga kerana rakyat turut dia, bangga. Tapi ingat, satu hari nanti Muhammad beritahu pemimpin akhirat kelak akan berlepas diri pada Allah, bahawa dia bukan pengikut saya. Atas dunia ni kita berasa megah orang turut kita. Akhirat kelak kita kata ada orang hamba tak kenal dia, orang ya Allah itu yang hamba tak kenal orang. Kerana kita salah pimpin. Nabi Muhammad pemimpin utama atas dunia. Tiba-tiba bila kita memimpin orang, kita buat tak serupa dengan Nabi Muhammad ajar. Akhirat kelak berjumpa gerah kita. Sebab tu nak jadi pemimpin, sama ada ibu bapa di rumah, cikgu di sekolah, pegawai kerajaan di pejabat, apa ni, menteri, datuk, berapa semua sekali, perdana menteri, menteri besar berapa, menteri kecil berapa. Nak pimpin orang biar serupa dengan pemimpin yang sebenar. Pemimpin yang sebenar atas dunia ni ialah Nabi Muhammad SAW. Kita baca ayat surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Wal Qur'an, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya mu Muhammad lamina, inna laminal mursalin. Dua perkataan Arab yang memberi makna taukid, insya. Sesungguhnya sesungguhnya Muhammad laminal mursalin, termasuk di kalangan orang yang diutus. Aku lantikmu sebagai rasul aku. Rasul makna orang tengah di antara aku dengan hamba aku. Sebanyak mana hamba aku di muka dunia ni, jenis Melayu, kau jenis Cina, kau jenis Amerika, kau jenis Afrika, kau ni hamba aku buat ni, aku nak sebut pada dia seorang-seorang, tidak sistem aku wajar seorang-seorang. Aku lantik orang tengah. Orang tengah ni ni Muhammad bin Abdullah. Jadi Nabi Muhammad ni diakui oleh Allah dalam Quran laminal mursalin. Dan ayat lain sebut Muhammad Rasulullah. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ni pemimpin utama yang kalau kita nak jadi pemimpin juga, pergi kat rumah tangga ke, pergi kat kampung ke, pergi kat negeri ke, mesti turut lain Nabi Muhammad. Kerana dia dah pemimpin yang bertauliah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini para haji semua timbul riuh lah ni. Riuh lah zaman hari tu kurang riuh. Waktu belum perang Jepun tu tak ada benda lagu ni. Tak timbul benda lagu ni. Tapi bila perang Jepun berlaku dan orang panggil Bangsa Bersatu PBB buat satu pokok dia sendiri, buat Atlantic Charter apa semua sekali, suruh semua segala penjajah balik semua kapal masing-masing. Ketika tu rakyat mulai terbuka. Tak ada dah orang putih marah, orang Melayu marah, orang Melayu geng orang putih ni marah. Tak ada dah orang Perancis marah, orang Arab marah. Tak ada, semua sekali terbuka. Terbuka dalam banyak-banyak benda terbuka ni ialah timbul gerakan Islam. Orang ni sebut kalau demokrasi ada kerajaan, kalau komunis ada kerajaan, kalau nasionalis ada kerajaannya, maka kenapa Islam tak boleh ada kerajaan? Komunis ada kerajaan, demokrasi ada kerajaan, sosialis ada kerajaan, Islam juga ada kerajaan. Nabi Muhammad SAW rela tinggal Mekah. Mekah ni pak dia lahir, duduk di perut nenek lagi, beranak Mekah. Tapi rela tinggal Mekah bagi ke Madinah. Kenapa? Kerana di Mekah nak dakwah tak boleh, nak semayang apa payah, nak ceramah depan ramah apa payah. Lama-lama bahkan kena pulau, kena diskriminasi kita panggil ni. Duduk lah Syekh Ali 3 tahun. Nak beli barang orang tak jual, nak jual barang kita ke orang tak beli, wisalah orang tak jawab. Orang turut lagi Nabi lah ni kita ada ISA ya, tak beri royalty ya, harta kita daripada petrol kita panggil royalty, tak beri. Di Kelantan ni ada kerajaan, tapi ada kerajaan lain selagi dia panggil JPP, pusat kering duit, singgah di JPP, tak mari kepada kerajaan Kelantan. Kerajaan Kelantan ni pada pegawai kerajaan Kelantan ni, pegawai keuangannya, auditnya apa semua sekali, orang lulus universiti belaka, sama cerdik sama bodoh dengan orang muhak di JPP tu. Tapi kenapa tak beri?
Ini jahat yang dibuat oleh manusia. Islam pun tak, demokrasi pun tak, Islam jauh sekali. Benda lagu ni akhirat kelak dia akan berdepan dengan masalah. Kenapa mu tak beri duit pusat pada kerajaan Kelantan? Kenapa singgah di JPP buat apa dia? Punya pasal. Ini semua para hadis semua ingat balik. Akhirat kelak tabarra alladhina tabi'un min alladhina tabau. Ingat hai Muhammad, tolong rakyat sebanyak mana pemimpin di akhirat kelak akan berlepas diri, tak mengaku bahawa orang ni tu amo, orang ni tu saya, orang ni tu kemulu saya. Tak, akhirat kelak semua berlepas diri. Kerana nampak jelas wara awal azab, ketika tu nampak azab. Lah ni tak nampak azab, cuma dalam Quran sebut azab neraka, pahala syurga. Tak nak tengok azab neraka, tak nampak lah ni. Dengan sebab barang tak nampak dengan mata, orang tak percaya. Padahalnya tidak mesti benda ni nampak di mata belakang. Orang sihat, kita kata dia tu sihat. Muncian mana sihat? Nampak sihat, nampak gagah jalan tu, begitu jalan. Tapi akhirat kelak sebanyak mana benda hak tak nampak le ni, macam malaikat ke, macam dosa ke, macam pahala ke, macam sesuatu kubur ke, semua akan dapat lihat di akhirat kelak. Wara azab wa taqatta'at bihimul asbab. Sudahlah azab dapat dilihat di akhirat kelak dengan mata lendir. Wa taqatta'at bihimul asbab. Segala saluran yang tak tolong atas dunia ni tak ada berlaku akhirat kelak. Atas dunia ni kalau kita ada masalah, kita ada saluran, ada kabel, kita panggil, kita tolong sikit tolong moga demo adik kawan, demo anak kawan, demo bos kawan. Atas dunia ni bila kita bermasalah, kita banyak kabel boleh minta tolong. Akhirat kelak taqatta'at, putus getah habis. Tak ada sebarang adik-beradik boleh tolong, tak ada sebarang bos boleh tolong kita. Benda lagu ni mungkin rakyat ya Muhammad. Kalau mu tak beritahu, mu tak rakyat, tak ada orang tahu. Memang begitu sungguh. Jadi hari ni ya, alhamdulillah hamba sebut. Lepas tu, wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra' minhum. Di samping pemimpin akhirat kelak berlepas diri, walau tak kenal pengikut dia, puak-puak pengikut ni pula, orang bawah kita panggil, orang bawah ni pula royak pada Allah. Lau anna lana karratan fanatabarra' minhum. Ya Allah, kata orang bawah ni pula, kalau kami boleh balik semula ke dunia, fanatabarra' minhum, kami akan berlepas diri pada mereka. Ya Allah, kalau hari ni kalau kami diberi peluang hidup balik semula ke dunia. La ni kita hidup atas dunia. La ni kita panggil dunia. Dunia makna dekat. Satu lagi akan datangnya akhirat. Dia siapa di akhirat, orang kata ya Allah, periduklah kami semula ke dunia, nak balik semula ke Kota Baru, nak balik semula ke Kelantan, nak balik semula ke Malaysia. Bila balik ke Malaysia, kami janji tak selala dah turut orang ni, tak selala turut orang ni. Allahu Akbar. Kama tabarra'u minna, kami akan berlepas diri, tak selala dah turut orang ni. Sebagaimana orang tu, sebagaimana orang ni pemimpin ni tak mengaku kami ni pengikut dia. Ini para hadis semua kita, sebab itulah lepas azan, bila azan, bila rabban, itu yang sebut Allahumma rabbah, kita berdoa Allahumma rabbah hazihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wa daratan azraf wa ba'asul maqamam mahul ladzi wa'ata. Bila rabban kita disunat baca doa tertentu. Allahumma rabbah hazihi da'wati tammah, ya Allah, hei Tuhan, Tuhan bagi dakwah yang comel ini. Tidak ada dakwah yang paling comel lain pada dakwah Allahu Akbar. Bila kita bang, kita diminta banderah. Zaman hari itu kita tak ada mikrofon, kita tak mulut, tak tangan mulut, apa nama, lubang telinga pun kita tutup supaya suara kita tak tubik ke mulut kata, tak tubik lubang telinga kata. Jadi kita tutup lubang telinga biar suara kita tubik ke mulut ya, supaya orang dengar belakang. Sebanyak mana orang depan kita, orang jenis Melayu ke jenis Cina ke jenis berapa, kita kata ya Allah, Tuhan bagi dakwah yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan Tuhan bagi sembahyang yang sedang disiap sedia untuk bangun, ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah,
tolong beri pada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'ata. Ya Allah, kurnialah kepada dia maqam yang terpuji, iaitu syafaat. 5 kali sehari orang ban, sama ada ban surah kita, ban orang lain, kita diminta doa saat ni. Dalam kandungan doa tu kita diminta Allah Ta'ala kurnia ke Nabi Muhammad ni maqam, status yang terpuji. Yang terpuji ialah syafaat. Syafaat mana tolong. Akhirat kalau Allah Ta'ala beri ke Nabi kita Muhammad SAW syafaat. Syafaat mana tolong orang. Allah Ta'ala beri peluang kepada apa namanya, pada Nabi Muhammad syafaat. Nabi-nabi lain waktu Nabi kita naik langit, semua mengaku bahawa Nabi lain tak boleh syafaat, tak diberi kuasa syafaat. Yang syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita minta pada Allah supaya Allah beri kuasa bersyafaat pada manusia. Tentulah kita berdoa nak suruh kita termasuk dibawa dalam senarai orang dapat syafaat. Kita minta pada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam senarai orang dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi soalnya, kalau kita minta tu, kita usaha supaya kita dapat syafaat tu. Jangan kita suruh Tuhan ya supaya masuk kita buat tak peduli. Kalau perangai wuduh juga. Bila-bila minta Allah Ta'ala masuk kita dalam senarai syafaat, kalau perangai wuduh juga. Tuhan mana nak tolong kita. Kita minta pada Allah supaya Allah beri pada kita syafaat daripada masyarakat, serta kita usaha supaya kita ni berkelayakan untuk terima syafaat Nabi Muhammad SAW. Dalam subuh pagi tadi, kalau kita semayang belakang Nabi Muhammad SAW, subuh pagi jemaah, Nabi kita biasa baca surah Sajdah, surah Sejadah kata orang Kelantan. Surah Sejadah tepat tertentu diminta kita sujud. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Innama yu'minu bi ayatina, sesungguhnya ia beriman dengan Quran aku ni, alladhina dzukiru bi ayati rabbihim, ialah orang-orang yang bila disebut depan dia ayat Allah kharru sujada, dia tersungkur sujud. Ni tempat ni dia panggil, kita dia minta sujud tu daripada qiyam, tidak rokok pun, terus sujud. Sujud dia kita bacalah sujud. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita sebut sesa nikmat Tuhan pada kita, termasuk nikmat aduk muka. Sajada wajhi, muka aku sujud lilladzi khalaqahu, pada Tuhan yang menjadikan dia. Muka kita ni mak bapak tak buat, tok bedan tak buat, doktor tak buat, tubik-tubik ada muka. Di muka kita ni ada mulut, ada lubang hidung, ada telinga, ada mata, ada otak. Siapa dia buat? Mu ya Allah. Mu aku tak buat, mu aku beranak kat aku, tengok-tengok barang hak siap dah. Kalau comel, kalau tubik bayi tubik tu comel kat, senyum, mak senyum, pak senyum, tok bedan senyum, doktor senyum. Tapi kalau tubik dengan cacat, teriak mak Allah, Allah, Allah. Dia tak kata bapa doktor cacat, dia kata Allah, Allah. Jadi muka aku ni mu buat, aku sujud guna muka, dan muka ni mu buat. Wasawwarahu, rupa, buat muka, buat rupa manusia lain, rupa muka manusia lain, rupa muka lembu kubak lain, muka burung beriak lain, muka lain. Manusia ada muka, ada gambaran dia. Wa syaqqa sam'ahu, dan mu juga tebuk lubang telinga. Lubang telinga ada lubang, siapa dia tebuk? Mak tak tebuk, ayah tak tebuk, tok bedan tak tebuk. Dia telinga ni, wasyama basara, dia mata, lubang mata ada lubang. Dan kalau kita baca buku-buku kedoktoran, muka kita apa ni, mata kita ni berpuluh-puluh ribu orang sarap bergantung di apa ni, mata kita bergantung di telinga kita. Suara kita dengar nanti kita boleh cek
Kita dengar suara dengan telinga, kita boleh cek ni suara lembu, ni suara mamat, suara lemah, ni suara budak tu suara. Bagaimana suara masuk ke dalam telinga, kita boleh cek ni suara tok lelaki aku, tu suara bini aku, tu suara anak aku hak puan, tu suara dia. Kita boleh cek lagu mana dia cek. Benda ni mustahil orang boleh buat. Kerana benda ni lain pada tu, dia bergantung dengan otak pula. Bergantung dengan otak. Otak beri maklumat kepada kita, ni suara tok lelakimu, ni suara binimu, ni suara anakmu, tu suara anjing masuk rumah, suara bewok, suara apa semua sekali. Begitu juga mata. Kita tengok orang, kita boleh tengok orang dengan mata, tapi kita boleh cek orang ni mari otak molek nampak masam muka ni, kita lari. Ini semua sekarang benda ni mari pada mu ya Allah. Sebab itulah aku guna muka yang mengandungi mata telinga untuk sujud padamu. Bihauli wa quwwati, dengan daya dan upaya mu buat ni. Jadi kita berasa syukur pada Allah, kita gunakan muka kita untuk sujud pada Allah. Dan sujud ni merupakan perintah pertama daripada Allah kepada manusia. Dia daripada tu Adam itu lagi. Bila tu Adam, bila malaikat gagal buat serupa dengan tu Adam, bila tanya tak boleh jawab, maka Tuhan kata usjudu li Adam, sujud belaka kepada tu Adam. Jadi sujud ni bukan sehari dua dak, bukan sekat sembahyang dak. Sujud ni mula-mula perintah daripada Allah pada makhluk dia. Orang yang pertama kena sujud ialah Adam AS. Sujud ni kerana ibadat, sembah tu Adam kau, kerana apa tu masalah yang kedua. Yang pentingnya sujud. Pakhlala ni pun kita diminta sujud. Kita ada sujud apa? Sujud sajdah. Kau tadi bila kita baca ayat tadi, sujud sajadah. Yang kedua dia panggil sujud tilawah. Bila kita baca Quran, sudah baca Quran itu kita diminta sujud. Jarang orang sudah agak pengergi, tak comel. Bila kita baca Quran, duduk no mulai daripada hari ni kita baca Quran, sudah baca Quran, sujud. Itu kita panggil sujud tilawah. Nak baca sajadah wahyu juga kau, nak baca subhana rabbil a'la kau, nak baca doa gaul, baca gila. Yang ketiga sujud syukur. Sujud syukur. Syukur makna terima kasih pada Allah kerana Allah beri supaya kita nak. Katakanlah kita demam segar, kita diminta sujud. Sujud apa? Sujud syukur. Kita hanya diminta ada ismayah, ada wuduk kita panggil, ada kebelat. Tu jelah. Tak payah rokok, tak payah sujud. Selama mana kita nak syukur muka kita atas-atas tu, syukur gilah. Yang pentingnya sujud adalah amalan yang kurang popular di kalangan kita. Jadi cuba-cuba kita ajar diri kita, sudah baca Quran kita sujud, ataupun kita tengok muatan kita bunga berapa, kita balik rumah sujud, tengok diri yang kita bunga sujud. Ini tanda benar-benar kita hidup 24 jam ni kenal budi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Yang ketiganya semua tiga dalam Islam diminta kita ikhlas. Kita ada ikhlas. Setengah orang ikhlas pada tanah air, tak betul. Apa nama kerja ikhlas pada tanah air, ikhlas pada bangsa, tak betul. Bangsa buat gapo pada kita? Butir beras kau sebutir, bangsa Melayu tu nak buat kita. Tanah air kita buat butir beras kau sebutir? Tak ada. Ikhlas pada Allah. Ikhlas pada Allah. Segala nikmat yang ada pada kita lah ni boleh menyawa kau, boleh kecek kau, boleh bergerak bebek mulut kau, boleh menelan kau, boleh kecil berak kau. Bukan kerana bangsa Melayu, bukan kerana tanah air, kerana Allah. Jadi benda-benda begini para hati semua, sebab itulah kita buat apa saja pun biar tentu lillah. Saudara ingat waktu mula-mula hijrah daripada Mekah ke Madinah, ramai orang hijrah daripada Mekah ke Madinah kan tak tahan dengan tekanan-tekanan yang dibuat oleh kerajaan Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Orang ni semua ni waris Nabi belaka, pak dara dia belaka, berdeki jahat kan, buat kena pada anak saudara. Tak apalah, ramai orang hijrah
Mekah, Madinah. Dia sebut hari itu, satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dia jadi Islam lagi, dia berjalan-jalan tengok orang tua duduk gulung tikar. Nyak kuana makcik, aku nak ikut Madinah lah, duduk sini bukan nak kat aku tak kena nak kamu pun bukan nak kat aku. Orang tua puan gulung tikar nak hijrah. Sayyidina Umar dengar tu mendengung. Perkataan orang tua sebanyak tu boleh berkesan dalam hati Sayyidina Umar. Sebab tu kita para haji semua, kita diminta berdakwah. Mana tahu sepatah kata daripada mulut kita berkesan. Orang tua tu waktu dia kata tu, dia tak ada niat apa. Dia kaya betul. Dia kata, tebang duduk Mekah pun buat kanak kat aku. Dapat kat aku turut Muhammad. Bukan kanak kamu, turut Muhammad. Apa yang kanak kat aku? Mendengung. Tak lama, suami dia balik. Suami orang tua ni balik ke rumah. Dia kata, abang, tak ada Umar mari. Tak habis lagi. Bila Sayyidina Umar, bila orang tua kata begitu Sayyidina Umar jawab, tu di mulut dia, Rabbuna ma'ak. Tuhan bersamamu. Dia jahat-jahat kafir Mekah pun dia mengaku Allah Tuhan. Kalau tanya dia langit apa dia buat, bukan tak kumum buat. Bumi siapa dia, bukan tak kumum Allah. Jadi orang tina wayak ketuk lelaki dia kata, abang tak ada Umar mari. Dia tanya aku nak ikut mana? Gulu-gulu tikar. Aku kata nak dinah lah, duduk sini muak kan nak. Lepas dia tubik mulut dia kata, Rabbuna ma'ak, Allah ma'ak, Allah sama. Macam Umar nampak lembut hati. Suami dia kata, selagi lembut padan tak masuk Islam jangan diharap Umar masuk Islam. Tu orang tu lelaki pula, selagi lembu kubah padan unta padan tak masuk Islam jangan diharap Umar masuk Islam. Tak apalah, walau bagaimanapun nak wayaknya, ramai orang lagi ke Madinah hijrah. Dalam ramai orang tu, orang tahu ya Rasulullah, ramai-ramai orang yang pergi ke Madinah ni tidak semua pergi ke Madinah kerana Allah dan Rasul. Ada kerana turut tunai dia hijrah daripada Mekah ke Madinah. Boleh jadi tunai dia ni hijrah kepada Allah. Maka tunai hal lelaki ni pula pergi kata, orang tahu dia ni pergi ke Madinah bukan kerana turut Nabi Muhammad, tapi kerana turut tunai. Nabi pun sebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa hijratuhu ila Allah wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin tazawwajaha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi kata gini, gerak kerja kita ni terletak atas niat kita. Kalau niat kita kerana Allah, Allah akan beri pahala pada kita. Kalau hijrah kita kerana wetin tunai kau ataupun kerana buka kedai di Mekah tak ada habis orang lagi. Bukan. Tidak. Tipak lelah ni pun kerja buat kita semayang kau, makoh kau, ngundi kau, apa semua sekali. Biar itu kerana Allah, tidak kerana bangsa Melayu, tidak kerana bangsa Arab, tidak kerana apa dah. Jadi benda-benda gini farhannya semua untuk menyambut Ramadan. Kira 2 minggu lagi ni. Ingat balik farhannya semua kita berhenti sekatu hari ni. InsyaAllah hijrah Ramadan kita tahun ni lebih comel, lebih baik, lebih lengkap daripada Ramadan lepas. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنحمدك اللهم على آلائك ونشكرك على نعمائك ونشكو إليك يا الله جهلنا وضعفنا وعاجزنا وقلة حيلتنا على الناس. اللهم فكن لنا ولا تكن علينا. اللهم احفظنا في حفظك واكلأنا في كلائك. اللهم باعد بيننا وبين شرار خلقك كما باعدت بين المشرق والمغرب. ورد اللهم كيد الكائدين عن نحورهم. ربنا إنك على كل شيء قدير.
ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير.